Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan sebanyak 172 calon layak bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 selepas proses penamaan calon di 56 pusat penamaan tamat hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata semua borang pencalonan diterima dan tiada yang ditolak. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing bertanding di semua 56 kerusi DUN manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi. Pertembungan menarik termasuk Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi yang berdepan calon PH di Macap serta Dr. Mazli Malik yang menghadapi saingan 5 penjuru di Puteri Wangsa. Beberapa calon India turut diketengahkan oleh parti-parti utama termasuk MIC, PH, PN, MIPP, Muda dan Bersama. Antaranya Presiden MIC Johor bertanding di Kemelah, manakala beberapa calon lain diletakkan di kerusi seperti Perling, Bukit Batu, Kahang, Skudai dan Pemanis. Kempen pilihan raya kini bermula dan akan berlangsung selama 14 hari sebelum pengundian pada 11 Julai. Vanakkam Max, dunia OTT Tamil baru anda. Dari tempatan hingga global, daripada klasik ke terkini, daripada trend moden ke warisan budaya, semuanya ada di satu platform. Hiburan dan maklumat, lebih segar, lebih dekat, lebih menyeluruh. Nikmati pengalaman premium pada harga mampu milik. Dan kini, langganan percuma untuk anda. Vanakkam Max, destinasi baru dunia hiburan anda.